Mana nak cari duit ni? Kalau cerita ni, mesti ramai yang nak bantu. Saya nak try lah. Assalamualaikum. Maisat, ada satu benda penting yang kami nak cerita tentang Masjid Kampung Perlis. Ada satu tanah yang kami nak beli ni, besar, luas, tepi jalan. Harga dia RM800,000. Keluasan dia lebih kurang 22,000 kaki persegi. Tapi yang masalah lah ni, kami masih ada terhutang sebanyak RM720,000 yang perlu diselesaikan dalam masa 3 tahun. Kalau tidak, masjid kena tanggung hutang tanah ni. Kos pembinaan, dewan dan juga hak komuniti sebanyak 3.2 juta akan tertangguh kelak. Lah ni, kalau hampa nak tahu, 3,000 penduduk Masjid Kampung Perlis guna masjid ni. Ruang pun dah tak cukup, kuliah pun penuh, kelas Al-Quran pun penuh, program-program khas untuk anak remaja pun tak ada ruang yang sesuai. Kami ni memang rancang nak buat macam-macam program, tapi ruang tidak mengizinkan. Orang ramai, tapi tempat tak ada. Apa akan daya? Sebab tu, tanah ni sangat penting. Bila tanah selesai dibayar, kita boleh terus mula fasa pembinaan. Kita nak bina dewan serbaguna, pusat komuniti, kios peniaga dan taman riadah. Semua ni akan memberi manfaat kepada lebih 3,000 orang penduduk. Cuba bayangkan bila ada ruang ibadah yang luas, tempat remaja berkumpul, pusat ilmu untuk anak-anak dan peluang rezeki untuk peniaga tempatan di sini. Tak kemeriah rumah Allah ni? Jom, hari ni saya nak rayu semua yang menonton video ni. Bantu kami untuk cukupkan dana untuk bayar hutang pembelian tanah ni. Mudah-mudahan berkat keikhlasan anda semua, sebuah ketamadunan Islam boleh dibina di sini dengan segera. InsyaAllah, sedikit atau banyak sumbangan anda tu akan jadi saham akhirat dan bekalan kubur kita selepas kita meninggal dunia nanti.